Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ada beberapa orang yang PM saya, katanya nak reshare video-video saya berkenaan dengan isteri yang disakiti ni. Bagaimanakah caranya untuk mereka bangkit semula, ya? Apakah ayat Quran yang menyebut ataupun menjawab permasalahan mereka? Bagaimana Al-Quran membantu? Bagi saya kata share je, tak ada masalah. Dan bermakna orang-orang ini mungkin dia nak share disebabkan ada orang terdekat dia, kawan ke, saudara ke, adik-beradik ke yang sedang alami, dan kita bertindak sebagai penyelamat. Walaupun begitu, dalam kita nak menyelamatkan, ya, dalam kita nak membantu individu-individu yang dikhianati ini, kita turut kena ada prinsip kepada diri kita juga sebagai penyelamat ni. Okay, jadi hari ni saya nak kongsikan 10 prinsip yang kita kena tahu bila kita nak ambil tugas sebagai penyelamat. Okay, jadi yang pertama, kalau boleh, kita jangan terus suruh dia buat satu keputusan besar dalam keadaan dia yang baru tahu suami dia ada skandal. Okay, sebab apa? Sebab kadang-kadang pada waktu tu emosi dia berkecamuk, keadaan dia tak stabil. Dia tengah marah, takut pun ada, malu pun ada, keliru. Kenapalah suami aku buat macam ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Apa kurangnya aku? Itu biasa ayat-ayat dialog yang biasalah keluar kan. Aku masih sayang lagi dengan suami aku ni, tetapi kenapa jadi macam ni kan? Kita ni sebagai penyelamat, kalau boleh, nasihat saya, jangan buat perkara-perkara ni. Pertama sekali adalah minta cerai. Okey. Pada waktu tu, dalam keadaan dia berkecamuk, bila kita minta cerai, dia sangat-sangat boleh lagi menekan keadaan dia. Pagi ni kita tahu isu tu dah berlaku, petangnya ke atau besoknya, kita pun kata, baik kau cerai je lah, minta cerai je lah. Jangan. Kita nak menyelamatkan keadaan. Bukan nak menyelamatkan rumah tangga, nak menyelamatkan dulu keadaan orang yang dikhianati tu. Nak menyelamatkan dulu mental dia, kesihatan fizikal dia. Itu dulu, ya. Kemudian ada lagi ayat-ayat macam, kita kena balas balik ni apa yang buat ni. Okey. Dan ada juga yang cakap, kita kena viralkan. Okey, biar semua orang tahu. Sebenarnya itu lagilah mengapikan. Tak boleh, ya. Okay. Sepatutnya kita kena stabilkan keadaan. Bantu dia stabil dulu. Yang kedua, bila macam tu, biasanya kita akan jadi pendengar lah. Kalau kita berhadapan dengan dia bercakap. Kalau kita pembaca daripada mesej dia, pembaca lah. Tapi kalau boleh, janganlah kita tenggelam dalam emosi dia. Ada orang, beberapa orang lah datang sini kan, saya tanya, nampak stres je. Lama-lama baru saya tahu, gini. Okay, rupanya dia dah dengar masalah seorang ni dan membawa kesan kepada tidur dia. Sampai nak tidur pun jadi terganggu. Emosi terganggu pun marah sekali. Kan? Jadi, sebenarnya kita ni nak kena tenang. Sebab kita nak membantu orang. Kita nak jadi penyelamat. Orang yang tengah panik, ya, kawan tu yang telah dikhianati tu dalam keadaan yang panik, dalam keadaan tak stabil. Macam mana dia boleh dapatkan bantuan daripada orang yang tak stabil juga? Daripada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita dah perasan, isteri ni tadi, kawan kita ni ke atau saudara kita ni, dia dah mula cek telefon lah kan, ataupun kita dapat tahu dia buat sesuatu macam checking telefon suami dia ke apa ke, kita janganlah menyokong perbuatan itu, ya. Kalau kita duk balik-balik dengar dia cerita benda yang sama, tulis benda yang sama, kita jangan lagi menokok tambah lagi, menyedapkan cerita itu. Yang kita nak adalah kita minta dia bertenang. Kau relax dulu, istighfar dulu. Kan? Dah lah, cukuplah. Sebab apa? Emosi dia akan makin tertekan. Kortisol dia akan makin naik. Kesianlah. Dia perlukan bantuan kita sebenarnya. Ya? Okay? Kita yang kena waraskan diri kita.
untuk membantu orang jadi waras. Okay. Lepas tu, yang keempat, jangan sesekali hina dia. Jangan sesekali sebutkan kelemahan dia. Contoh, ya, mungkin sebelum ni kita pernah cakap lah, pernah komen sesuatu, insting lah katakan, kan. Lepas tu keluarlah daripada mulut kita, itulah, bodoh lah awak, macam tu, itulah kau. Memang patutlah kau kena, kau tak dengar cakap aku dulu, kan. Lah aku dah agak dah, laki kau tu memang ada skandal. Dah lah, dia ni dah cukup terluka dah, kan. Lepas kita tambah lagi ayat yang menghina pula, menunjukkan dia lemah pula, mengungkit kesilapan tu, lagilah kawan tu down, kan. Okay, yang kelima, dalam keadaan dia dah tak stabil, mental, fizikal dia, ya, tentulah dia akan rasa lemah. Patutnya kita fokuskan dulu kepada perkara-perkara yang menjadi hak kepada tubuh dia. Iaitu contohnya makan. Tanya dia, kau ni dah makan ke belum? Okey ke perut kau? Nanti kau tak makan, nanti perut sakit. Bila perut sakit, otak pun tak nak fikir yang baik. Ya, dah tidur ke? Dah mandi ke? Dah solat ke? Kan, anak-anak macam mana? Diorang dah makan ke? Semua. Itu soalan-soalan yang baik. Okay. Kita nak pastikan kesihatan, kesejahteraan fizikal individu yang sedang dilanda kesedihan ni. Yang keenam, jangan biarkan dia hidup terlampau lama dengan emosi. Nak menangis, nak bercerita, normal lah. Bagilah dia masa. Tapi membiarkan dia untuk tenggelam terlalu lama itu adalah yang tak betul. Yang tak boleh kita lakukan. Dan sepatutnya kita kena ingatkan dia kembali. Kau ada kerja ni, patutnya kau rehat dulu, tenang dulu. Kau pergilah buat kerja, pergi masak ke, kan, tengok anak dah makan ke belum ke, kan. Kau dah solat ke, kesihatan kau okey ke hari ni, ada demam ke apa ke, kan. Okey. Lepas tu berkenaan dengan apa-apa tanggungjawab harian yang lain lah. Kucing ke, dah makan ke belum kucing. Kucing pun terkorban sekali, kan, disebabkan emosi tu. Kemudian nombor 7, jangan jadikan kita sebagai pusat pergantungan emosi. Bila kita ada baru dia okey. Bila kita dah tak ada, kita tak bercakap dengan dia, dia dah down. Itu tak betul lah. Kita ni nak membina dia supaya dia boleh bangkit sendiri. Bukan menjadikan dia attach dengan kita, melekat dengan kita. Itu tak boleh, ya. Kerana kita nak membantu dia stabil. Sampai bila? Kita pun ada hak kepada diri kita, masa kita, kan. Kita pun ada keluarga kita, life kita, kan. Sebab kalau kita terlalu mengalah, menjadikan dia terlalu bergantung dengan kita, kita juga yang susah. Okey? Tak boleh jadi penyelamat lah macam tu. Okey, yang ke-8, ketegasan itu juga salah satu bentuk kasih sayang kita, kecaknaan kita kepada individu ini. Bila kita dah tengok 24 jam duk menangis, tak settle lagi menangis, kadang-kadang kita kena tegas, cukup lah tu. Nanti mata kau sakit, dada kau sakit, badan sakit, kan. Jadi dah stop, cukup. Macam tu, kan. Okay. Tak perlulah nak guna bahasa kasar ke apa ke, tapi sedarkan dia kena berhenti dah. Jangan terlalu tenggelam. Jangan terlalu nak memujuk dia sangat. Sikit-sikit boleh lah. Okay. Yang ke-9, galakkan bantuan yang sihat. Dalam keadaan dia dah sakit, fizikal, mental dah tak sihat, mungkin dia perlukan bantuan dari orang yang lebih pakar lah. Contohnya, buat pemeriksaan kesihatan, pergi jumpa doktor, tengok tekanan darah, tengok gula. Dah tak makan ni kan, mungkin gula dah terlalu drop, bahaya juga, jadi hypo, kan. Atau dah tekanan terlampau tinggi ni, darah pun dah naik mencanak, bahaya, kan. Mungkin juga dia perlukan ruang rehat. Okay. Bagi dia rehat sekejap dalam masa sehari dua ke, kita bantu tolong tengok anak-anak dia ke, kan. Bagi dia rehat. Okey, bertenang. Tapi jangan terlampau lama lah maksudnya. Okey, dan bantuan kewangan sementara. Bukan selama-lamanya, sementara. Dan bantuan kewangan ni hanya yang bersesuaian. Bukan untuk bermewah. Kat sini yang kita tak nak, kerana akhir sekali
nanti kita pula yang terkorban kewangan kita. Bukan kita kedekut tetapi tidak wajar. Dan yang ke-10 adalah, ingat, tugas kita ni bukan untuk selamatkan seluruh hidup dia. Bukan. Okay, tapi kita hanya jadi pembantu yang tolong angkat dia berdiri semula. Supaya dia dapat buat pemilihan apa yang langkah berikutnya dia nak buat. Okay. Perubahan yang dia mahukan, okay, dia nak buat apa? Dia nak make over badan dia ke, cara gaya hidup dia ke. Okay. Kita juga kena bagi dia sendiri yang pilih macam mana dia nak susun hidup dia kembali. Tapi kita bantulah. Okay, mungkin komen, okay, aku rasa kau kena begini. Tapi jangan menunjukkan bahawa kita yang mengarah. Kita cuma bagi cadangan. Kalau dia ada cadangan yang begini, kita cuba sokong. Cuma kalau nampak teruk sangat cadangan tu, kita perbaikilah sikit. Bagilah cadangan supaya dia tengah tak stabil kan. Jadi kita bagi cadangan penambahbaikan bukan untuk conquer, tetapi untuk dia nampak, oh yelah kan, okay, sepatutnya aku fikir begini. Okay, jadi kalau orang yang kita sayang, kita rapat ni sedang sakit lah, dikhianati kan, tolonglah jangan tambah luka dia. Kesian dia. Tapi jangan pula kita terlalu tenggelam. Kesian kita. Kan? Okay, jadi kita temani dia sampai dia boleh bangun, kuat dan berjalan sendiri. InsyaAllah.